Tu nombor satu, budak ni dia tak sekolah, dia boleh jadi billionaire. So dulu kita dah ada mentaliti yang kalau rumpai laut ni hak paling bagus mana? Korea atau Jepun. Tapi kita tengok yang betul-betul sukses adalah produk Thailand. Budak Thailand buat dan jadi multi-millionaire. So budak ni umur 17 macam tu, dia dah rasa macam dia tak minat dengan pelajaran. Sebab apa? Waktu tu dia boleh main game dan dia boleh buat duit melalui game. Tapi apa jadi? Waktu tu kerajaan Thailand ban game tu. Tak boleh main dah. So dia dah tak ada income. Dia buat apa? Dia cuba buat satu benda. Kalau kita perasan, kalau pergi Hatnyai ke Danok, tepi jalan ni dia duk jual buah berangan goreng. Cuma dia ni berjaya sikit. Sebab apa? Dia buat banyak stall. Dia cuba jual buah berangan dalam mall. Tapi gagal juga sebab dia pun kata goreng buah berangan dalam mall ni berasap. So waktu tu dia dah tanggung hutang dekat 40 juta baht atau dalam around 5 juta ringgit. Hutang ni, family semua hutang. Dan apa family dia buat, dia plan nak lari dari Thailand. Tapi kawan ni dia tak mau. Dia still nak duduk dekat Thailand. Dia nak cuba settle masalah ni. Waktu tu dia dapat idea, girlfriend dia bagi snack rumpai laut. So dia tengok why not seaweed ni commercialize. So dia buatlah seaweed tu jadi crunchy seaweed. Lepas tu dia cuba approach 7E Thailand. Dia convince 7E. Lepas tu dia dah start distribute benda tu dalam 3,000 outlet 7-Eleven. Jual rumpai laut dah. 2008 dia dah berjaya hit sale dalam 30 million US dollar. Dan brand dia nama Tao Kenoi. Tao Kenoi ni ada gambar budak yang pakai macam baju merah, topi merah tu. Maksud dia little boss lah. Lepas 2008 dia dah start export lah produk dah. Dah berjaya. Dia start masuk Malaysia. Dah start masuk 40 negara termasuk US. Mereka dah take over kilang buat food manufacturing. Dan pada tahun 2015 Tao Kenoi ni dah masuk pasaran saham Thailand. Jual apa? Jual satu benda saja. Dia master satu niche. Dia fokus. Dia jadi expert. Dan owner dia, nama dia Top. Dia punya net worth, bila syarikat dia dah apungkan dalam pasaran saham Thailand, dia worth at 600 juta US dollar. Umur 20-an dah jadi multi-millionaire dengan produk yang betul. Dan juga bila dia dah masuk dalam pasaran saham, automatic jutawan atau multi-millionaire lah.